Kisah percintaan di antara Tina, surau, jernih. Satu kisah epik negeri Perlis satu ketika dah menampilkan dan mewujudkan tiga kampung yang berbeza, iaitu Kampung Sungai Jernih, Kampung Surau, Kampung Tuk Tina Halus. Begitulah hebatnya cinta, sehingga tercetusnya tiga kawasan di dalam negeri Perlis. Itulah kisah cinta antara Tina, Surau, Jernih. Kisah ini menceritakan bahawa ada seorang pendekar Melayu yang bernama Tuk Jernih yang mempunyai dua orang isteri, iaitu Tuk Tina Halus, Tuk Surau. Merupakan isteri yang begitu baik dan kepada Tuk Jernih. Tuk Jernih merupakan seorang pahlawan negeri Perlis dan hulu palang kepada Raja Perlis. Beliau meletak di Sungai Jernih. Sungai Jernih merupakan tempat tinggal beliau atau tempat kediaman beliau, yang merupakan tempat sebagai pemerintahan Tuk Jernih. Kisah Jernih ini menceritakan bahawa tiada kehidupan tanpa cinta, kerana kasih sayang amat diperlukan oleh insan yang bergelar manusia. Tanda hormat, tanda menghormati bukan pangkat yang dikejar, bukan harta, rupa, tetapi dengan keikhlasan dan kebaikan nilai murni yang menjadikan seseorang itu seorang yang amat baik di sisi Allah SWT dan di sisi manusia. Sekian daripada saya. Ini adalah kisah epik Sungai Jernih, dipetik daripada sejarah negeri Perlis. Sekian. Assalamualaikum.